Hello guys, so kembali lagi kita dalam rancangan Vox Minute Garage review kereta. So hari ni aku nak review sebiji Honda City Hatchback GN5. Okay, GN5. So kereta ni kalau kau tengok dekat atas highway memang dah ramai orang pakai. Lebih-lebih lagi budak-budak muda yang baru dapat kerja, dapat gaji terus submit loan ambil kereta ni. Memang handsome, kalau kau tanya aku dia handsome, kena dengan city driving punya kereta. Okay, tapi hari ni kita akan review baik dan buruknya kereta ni secara eksterior dan interior sekali. Korang stay tune, jangan lupa tekan button subscribe. So kita tengok pada muka depan dulu. Kalau kau tengok muka depan dia, lampu dia memang sangat-sangat cantik bagi aku. Kalau kat highway ni dia macam lampu stadium kau tahu, terangnya lampu anak ni kan. Dia punya grip pun kalau kau tanya aku nampak garang juga, nampak agresif lah kat situ. Sebab tu budak-budak ramai minat dengan kereta-kereta macam ni. And kau tahu macam kereta ni sekarang dia dah tambah dengan lips. Tak salah aku lips ni dia ambil daripada SG Garage. Okay, tapi okey lah. And number plate dia pakai frame Honda. Plate mahal bai, buat dekat APD bai. So kita move pula ke bahagian tepi. Okay, so kalau kau tengok dia dah pakai tayar Toyo Process Toyo Process TR1. So bagi aku untuk kereta ni 1.5, gearbox CVT. Sikit lagi nak rosak dah gearbox ni. CVT biasalah. Orang duk komplain di SG problem dia ni, CVT tak ada komplain. So kalau dengan kereta ni, dengan tayar ni, dia match lah. Sebab bagi aku kereta ni dia tak perlukan tayar yang terlampau super ultra performance sangat. Untuk tayar macam ni, kereta macam ni aku rasa dah cukup. Okay, disc brake dia masih standard. Besar tak besar, kecil tak kecil, okey lah. Alright, okey lah. And kalau korang tengok ni, door handle dia ada pakai nampak tu? Kau nak masuk kereta kau tekan, kau boleh buka. Canggih lah. So untuk Honda ni, owner telah memilih untuk menggunakan door handle hitam tipu-tipu. Cover coy, nampak ni. Satu komplain kereta bang bila bawa ada bunyi. Okay, kita pergi kat bahagian belakang. Kalau korang boleh tengok, brake macam biasa lah, sistem drum. Aku rasa banyak budak tengah modify sekarang untuk pasang disc kat belakang pun dia nampak handsome kan. Okay, and by the way kereta ni kalau kau tengok dia bukan ketinggian yang asal. Okay, owner dah pakai adjustable, dia pakai sport spring daripada F-Tune. So kereta dia nampak turun dah sikit. Bagi aku ketinggian dia just nice. And bawa pun selesa. Tak apa, nanti aku akan belanja korang, aku akan test drive kereta dia, aku belanja korang. So jom kita bergerak ke belakang. Kalau kau tanya aku, bahagian belakang ni adalah bahagian yang paling aku suka dekat kereta Honda City ni. Sebab apa? Sebab bila malam-malam kau bawa kereta ni, bukan, kau ikut kereta ni, kau rasa macam kau ikut Audi RS3 kau tu. Dia ada cutting ala-ala RS3 tu sikit. Sebab dia punya lampu dia, aku suka design dia macam ni. And ada satu benda yang aku sakit mata nak tengok. Kau tengok apa sini. Ini aku cukup tak berkenan ni, kau tengok ni. Dah pakai shark fin. Ni kau pakai betul-betul dengan kulit-kulit shark fin ke apa, berkerut-kerut ni. Baik, dah macam ni, pergi spray lah. Kau cakap kat owner nanti ni, pergi spray balik ni. Jangan buat macam ni. Nampak tu? Krik-krik lah macam dia. And benda yang dia buat lagi nampak kemas kereta tu apa? Ni, dia dah buang wiper belakang. So dia pakai wiper delete kit. And aku rasa ni dia tambah lah diffuser ni. Aku rasa dia tambah. So tu sebab tu kereta ni aku rasa dia nampak sporty sikit ada belakang. Aku belanja korang bonet pula Kita tengok bonet dia. Jangan ada benda-benda mengepek. Okay. So untuk ruangan bonet, nak kata besar tak besar, kecil tak kecil, kalau tanya aku sesuai lah untuk orang yang baru start kerja ataupun baru start family lah, anak baru seorang, aku rasa okey. Kalau anak 2-3 orang ni tak okey dah ni. Aku nak masuk pun tak muat. And one more last thing sebab aku lupa sebelum aku lupa, kereta ni kau tengok dia pakai spoiler. Tapi spoiler ni aku panggil spoiler tipu-tipu. Sebab apa? Kau tengok ni. Orang pakai spoiler nak potong angin bang. Bukan kau suruh spoiler kau diberjoget dengan angin macam ni. Siap ada bunyi lah tu. Tak. Okey, kita pergi. Okey.
This is yang buat kereta ni jadi laju lah. Nak tahu apa ni? Sebab dia pakai stiker ni, kereta dia jimat minyak. Owner cakap kurang lebih jimat minyak dalam 20%, horsepower naik dalam 10%. Tak adalah gurau, jangan percaya. Okay guys, aku nak masuk dekat bahagian interior So aku cuba dulu masuk dulu. Okay, kalau kau tanya aku, duduk belakang selesa, tapi bumbung macam pendek sikit lah. Untuk ketinggian aku ni, aku macam aku dah tak bebas bergerak ni. Okay, ada sentuhan soft sikit kat sini, tapi macam biasalah, selebihnya adalah plastik. Tapi itulah kenapa kita nak expect kan kereta ni memang macam ni lah. Sebab dia bukan kereta yang high end. Dia tak salah aku ni macam entry level ataupun tengah-tengah punya kereta lah. So okay lah. Ha? 130,000. Untuk 130,000 sekarang ni Maggie, orang panggil special. So kita pergi belah depan pula Belah depan aku masuk. Okey. Bagi aku untuk penumpang dengan depan dengan belakang so far okey. Panel aircon okey. Cuma dashboard ni alamak. Ini kau bagi aku lagi 5 tahun dia dah start ni kok-krak semua datang ni. Cuma satu je, kalau kau tanya aku nak bagi kereta nampak kemas kan, dalaman ni buat hitam. Pillar, visor, roof lining ni kan, dia punya cover-cover semua ni buat kali hitam. Aku rasa kereta ni nampak lagi premium. Sebab bila dia buat putih macam ni, tak nampak jantan tu. Jantan tu tak ada tu. Bagi aku design kokpit okey, boleh diterima akal, kena dengan jiwa-jiwa anak muda ni kata sebab dia punya ni jadi pusing-pusing, ni nak setting angin kaki muka, ni setting temperature. And dekat belah tengah ni dia dah sediakan dia punya player, touchscreen. Taklah kata tak cantik, okey, tak ada masalah. Okey je. And kalau kau tengok, ini yang bagi nampak mahal kereta ni, sebab dia dah tukar steering carbon dengan pedal shifter carbon juga. Tapi itulah soalan dia, aku nak tanya owner, kau pakai pedal shift ni tak apa? Gearbox kau sama kau tu tak apa ni? Lain lah macam Volkswagen. Wah, satu lagi meter. Lupa nak cerita. So meter, kalau kau tengok meter dia boleh pergi sampai 220. Tapi aku tak tahu boleh sampai ke tak. And kau nampak dekat meter tengah ni ada panel digital lah. So dia basic lah, bagi aku dia basic. Dia tak ada bagai-bagai sangat function, dia macam basic saja. Okay, kita boleh tengok pun situ pun macam tak ada. Ada cruise control. Lain tak ada apalah, basic je kalau kau tanya aku. Dan satu lagi dia pakai ni, tombol tipu-tipu juga. So kereta ni kalau kau tanya aku banyak tipu-tipu lah. Ni goyang macam ni. Apa benda? Aduh. Okay, so luar dalam aku dah review, aku dah tengok. Sekarang aku nak try dulu kereta ni. Tapi Matt, sebelum tu kau pergi belakang je. Aku belanja kau point and bank. Kereta ni point and bank. Ready Tutup telinga. Pam. Dengar? Dah, jom kita pergi test point and bank. Okay, so sekarang tengah test drive kereta ni. Macam aku cakap lah, spring yang dia pakai daripada F-Tune ni bagi aku memang cun. Sedap. Tak keras, tak lembut, sesedap rasa. Bawa pun rasa stiff, selesa. Okay, cuma sekarang ni aku rasa aircon macam sejuk sangat. Aku pun tak tahu kenapa. Aku akan slowkan sikit. Right. So korang standby aku nak tarik kereta ni. Korang standby Okay, pakai tali pinggang dah. Semua pakai tali pinggang dah. Get ready. Kita masuk sport mode, Mac. Okay. Relax. 1, 2, 3. Itu kan lah habis lagi. Dah lantai dah ni, Mac. Aduh. Macam mana korang boleh kejar Volkswagen atas highway dengan kereta ni Aku rasa tak bergerak
Tapi dia punya gear tu smooth lah. Shifting tu smooth sebab dia CVT kan. Rasa tetapi guys, 2.0 turbo sekali guys. Kita dah pedal shifter dia pula. Okay, adalah feel tu macam tapi dia still meleret lah. Dia tak still macam peng pun tak ada. Dia macam boleh lah. Okay, so aku try lagi sekali tarik Alright. Okay, make sure jalan clear. Kita tarik 1, 2, 3, go. Okay dah. Okay guys, so finally kita tengok bahagian enjin pula Kalau kau tengok enjin dia very simple, very basic. Banyak lagi ruang-ruang kosong ni kalau kau tanya aku. Kalau aku ni dapat kat aku ni enjin Golf aku sumbat ni Mac. Banyak ruang kosong. Okay, enjin dia 1.5cc, gearbox CVT. Okay, and minyak untuk fuel consumption kereta ni kalau kau tanya aku jimat. Untuk 1.5cc dia adalah enjin yang jimat kereta ni. Okay, so test drive dah, tengok kereta dah, interior exterior dah, tengok enjin pun dah. So sejujurnya kalau kau tanya aku, kereta ni okay, boleh beli, boleh pakai. Tapi kalau kau tanya aku sejujur-jujurnya aku, kalau aku nak beli kereta untuk jalan-jalan bandar, aku takkan beli. Aku akan beli Volkswagen kat. Pakai Volkswagen. Tapi kereta ni sedap. Okey, untuk jalan-jalan bandar bagi aku dia selesa, saiz dia convenient, minyak pun jimat, aircon sejuk, awet suka dan macam-macam lagi. So korang-korang yang dah tengok video aku, jangan kecam aku. Ini review kejujuran daripada hati aku sendiri. Tapi aku memang respect buat Honda sebab apa-apalah kau cakap lah apa-apa buat diorang ni, diorang tetap Honda kat hati diorang. Sebab apa? Diorang memang minat Honda. Kau cakap macam mana pun diorang tetap akan pilih Honda juga untuk kereta diorang. Sama macam staff aku banyak je. Honda Jazz 2-3 biji. Ni campur dengan Honda City. So aku tahu diorang punya hati tu kalau dah Honda, tetap Honda. Kau cakap lah apa? Honda. Itu aku respect Honda. Okay guys, jangan lupa like, komen, bukan follow tapi subscribe, tekan ting 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 kat situ. Okay guys, macam biasa kalau korang ada masalah dengan kereta konti, korang boleh letak kat box Menik Garage Station 16 Alam. Kau tak tahu nak tahu macam biasa, kau pergi kat Google, kau tulis je, confirm kau sampai lah. Okay bang, by the way kereta pun saya dah siap review. Saya pulang balik kunci dekat abang. Okay, terima kasih untuk abang bagi saya review kereta. Payment okay bang, macam ni bang, dengan saya tak payah payment bang. Abang belanja saya punya tagline dah bang. Tagline? Abang belanja saya tagline. Okay guys, nak pakai kereta laju, maintenance kena padu guys.